Dulu tahun 90-an ada gegasi dalam bisnes sewa movie. Nama dia Blockbuster. Kedai dia ada beribu-ribu seluruh dunia. Kalau nak cari movie, orang memang serbu Blockbuster je. Ada satu benda yang buat ramai trauma. Denda bila lewat pulangkan DVD. Kadang denda tu lagi mahal daripada sewa. Masa awal tahun 2000, ada syarikat kecil muncul, nama dia Netflix. Mula-mula dia pun sewa DVD. Tapi cara dia lain, dia guna post. Order online, dia post sampai rumah. Dah tengok, post balik kat dia. Paling best, tak ada kena denda lewat lah. Bos Netflix, Reed Hastings, nampak masa depan kat online, bukan kedai fizikal. Dia pergi jumpa bos Blockbuster. Dia tawarkan untuk beli Netflix. Tapi bos Blockbuster ni gelak ganja dia. Dia rasa idea sewa post tu mengarut. Tak ada masa depan. Dia rasa model bisnes Blockbuster yang ada beribu kedai tu paling kukuh, paling selamat. Dia sombong, tak nampak dunia nak berubah. Internet makin laju. Orang nak kemudahan dari rumah. Dia takut nak ambil risiko besar untuk ubah model bisnes dia. Masa Blockbuster selesa dengan cara lama, Netflix terus grow. Orang suka cara sewa post dia. Lepas tu, Netflix ambil risiko yang paling besar. Dia pergi streaming. Inilah yang betul-betul change the game lah. Orang dah tak payah tunggu post. Tak payah pergi kedai. Tak payah pulang CD. Ada internet, bayar yuran bulan-bulan. Boleh tengok movie bila-bila masa kat mana-mana. Masa ni lah baru Blockbuster sedar. Tapi dah terlambat. Model bisnes dia yang kedai fizikal tu dah tak relevan. Dia cuba buat servis online sendiri. Tapi dah tak boleh nak kejar. Sekarang, Blockbuster yang gegasi dulu tu, lingkup. Tutup semua kedai, adalah satu kat US sana.